kalau ada projek-projek kerajaan ni, federal punya at least kena turun. Kita pergi turun, kena maklum kat masyarakat. Especially penduduk tempatan, dia orang kena tahu projek-projek sedang berjalan. Sebab dia orang risau kan, apa yang berlaku, jalan tak jalan. Terima kasihlah semua, Puan JPS semua. Thank you, sir. Ya, tuan pihak-pihak kontraktor, terima kasihlah. Tapi yang penting tu jaga keselamatan. Wah, ini kalau ada apa-apa jadi, kecoh satu dunia ni. Untuk Malam YB sekarang ni kita berada di Sungai Jebentah lah. So projek kita ni berada di dalam Sungai Muar fasa 3 package 2, yang mana projek kita ni dah berjalan daripada 2024. So kita jangkakan akan siap sepenuhnya pada 2029, tapi pihak kontraktor akan cuba mempercepatkan lagi kemajuan di tapak lah. So sekarang ni seperti YB nampak, api jentera-jentera masih lagi berada di tapak lah, sedang menjalankan kerja seperti biasa, dan kita jangkakan dalam bulan-bulan yang akan datang kerja akan berjalan lebih lancar lah. Dan kita berharap kita dapat menangani semua masalah-masalah yang ada di tapak. So sekarang ni progres adalah lebih kurang dalam 35% macam tu. Jangka siap tu dalam kita jangkakan akan siap dalam bulan awal tahun 2029, tapi kita akan cuba siapkan sedaya upaya dalam 2027 macam tu lah lebih kurang. Kalau ikut kerja-kerja ban yang kita fokus ini adalah sepanjang 10 km untuk priority number 1, sebab dan kawasan ban ni boleh dikatakan dah siap sebanyak 70%. Kita jangkakan sekiranya semua ban ni siap pada akhir tahun ni sebelum monsun. Kemungkinan 3 kampung ni tidak akan banjir lah lagi seperti tahun-tahun sebelum ni. Sekarang disedia maklum tadi adalah fasa 3, package 1, 2 dan kerja-kerja sedang berjalan. So saya ingin ucapkanlah terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah meluluskan peruntukan bagi RTB khususnya di Segamat, dan juga kepada pihak JPS yang memberi komitmen yang penuh membantu untuk membuat segala bantuan dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak kontraktor untuk kita menjalankan kerja-kerja ini dengan lebih baik supaya memberi manfaat kepada rakyat Segamat. Sekali lagi lah saya nak ucapkan juga kepada semua pihak kontraktor juga yang begitu committed dan juga bertukus lumuslah membantu warga Segamat. Saya juga bagi pihak warga Segamat ucap terima kasih kepada semua agensi-agensi yang terlibat dalam rancangan tempatan banjir bagi Segamat yang melibatkan Johor Utara sini. Terima kasih.